Assalamualaikum dan salam sejahtera. Perlawanan tumpuan kumpulan B Kejohanan Bola Sepak ASEAN, Piala Hyundai ASEAN 2026, menyaksikan Harimau Malaya bertandang ke Bangkok, Thailand, untuk menentang gergasi Asia Tenggara. Pertembungan yang dinanti-nantikan peminat bola sepak Asia Tenggara bakal berlangsung apabila Thailand menerima kunjungan Malaysia dalam aksi penting ASEAN Hyundai Cup 2026. Harimau Malaya hadir ke Bangkok dengan keyakinan tinggi selepas memulakan kempen dengan langkah yang sangat positif. Dua kemenangan berturut-turut berjaya dicatatkan, kemenangan 2-1 ke atas Myanmar di tempat lawan, sebelum Malaysia tampil bergaya dengan membelasah Laos 4-0 di laman sendiri. Prestasi ini menunjukkan Malaysia semakin mendapat rentak, terutama dari segi disiplin permainan, kekuatan serangan dan semangat juang para pemain. Namun begitu, cabaran di bumi Thailand pastinya berbeza. Tuan rumah, Gajah Perang, turut memulakan kempen dengan cemerlang apabila mencatat kemenangan besar 5-0 ke atas Laos. Thailand terkenal dengan corak permainan pantas, penguasaan bola yang baik dan pengalaman luas di pentas ASEAN. Menariknya, rekod pertemuan kedua-dua pasukan sentiasa mencuri perhatian. Dalam pertemuan terakhir peringkat kumpulan Piala AFF 2024, Thailand berjaya mengatasi Malaysia dengan keputusan tipis 1-0. Tetapi setiap perlawanan mempunyai ceritanya tersendiri. Dengan momentum yang dimiliki Malaysia dan kelebihan beraksi di laman sendiri buat Thailand, aksi kali ini dijangka berlangsung sengit dari minit pertama hingga whistle penamat. Adakah Harimau Malaya mampu mencipta kejutan di Bangkok? Atau adakah Gajah Perang akan mempertahankan kehebatan mereka? Semuanya bakal terjawab dalam pertembungan dua kuasa bola sepak ASEAN, Thailand menentang Malaysia.